Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam rancangan Zack City Talk. Kami pengacara anda. Saya Ahnaf Zubas dan saya Zakwan Haikensa. Pada hari ini, kami akan membawa anda di episod khas. Episod yang penuh bermakna persaraan guru yang kami sayang, iaitu Cikgu Zulainah. Mari kita saksikan biodata, kenangan manis dan ucapan khas daripada mereka yang pernah bersama-sama bekerja dengan Puan Zulainah sepanjang perjalanan kerjaya beliau. Jom ikut kami. Ingatkah kapan terakhir kita bicara? Kapan terakhir kita saling bertatap muka, berkata cinta? Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan keluhkan semua rasa, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu. Kan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hati untuk terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Baik, saya sekarang bersama dengan Puan Pengetua. Baik Puan, apakah ucapan Puan untuk Puan Zulainah yang bakal bersara nanti? Baik, terima kasih wartawan Zakbar Channel. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam pendidikan bermutu, rakyat terdidik, negara sejahtera. Salam anak yang baik lagi cerdik. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Puan Zulainah yang telah berjaya mengharungi setiap cabaran, pahit dan manis sepanjang bergelar seorang guru. Tahniah juga kerana berjaya sampai ke garisan penamat dengan cemerlang. Terima kasih atas segala sumbangan dan bakti yang dicurahkan di SMK Pendidikan Zakbar. Doa saya semoga cikgu diberkati Allah sentiasa dan dikurniakan kesihatan yang baik selepas bersara. Buai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat bersara cikgu. Baik, terima kasih Puan. Sama-sama. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari unit pengurusan kurikulum ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Zulainah dengan ucapan semoga berbahagia di alam persaraan, sihat sejahtera dan bersama keluarga yang tersayang. Selamat bersara Puan Zulainah. Bye-bye. Baik, sekarang kita bersama dengan Tuan Syafizan. Okey, Tuan ada ucapan untuk Cikgu Zulainah yang bakal bersara nanti? Baik, terima kasih Ahnaf. Jadi kepada Puan Zulainah Goning yang akan bersara di dalam nanti, saya mengucapkan selamat bersara. Terima kasih atas segala jasa bakti cikgu selama ini dalam bidang pendidikan, terutamanya kepada anak-anak di SMK Pendidikan Zakbar. Mohon halalkan segala jasa dan ilmu yang telah cikgu curahkan kami ini, dan saya mewakili semua pihak mengucapkan selamat bersara dan semoga cikgu diberkati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa selama menikmati hari persaraan, dan semoga cikgu sentiasa sihat-sihat selalu. Terima kasih. Baik, sekarang kita bersama dengan Encik Hafizullah JPK Core Curriculum. Okey, Encik Hafizullah, apakah ucapan untuk Puan Zulainah? Okey, untuk Cikgu Zulainah yang akan bersara
tak lama lagi. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada Cikgu Zulaina yang sebenarnya banyak membantu saya semasa saya bermula saya sebagai ketua bidang dahulu. Banyak kerjasama yang diberikan, tunjuk ajar petua-petua, dan saya ucapkan pada Kak Zulaina selamat bersara menjalani alam persaraan dengan gembira, dan ingat-ingatlah kami di sini di SMK Pendidikan Sabah. Terima kasih Cikgu Zulaina. Baik, okey. Sekarang kita bersama dengan Asmani Sensei. Okey Sensei, boleh gambarkan Cikgu Zu dalam satu perkataan? Okey, untuk Cikgu Zu, Sensei boleh gambarkan dia sebagai seorang yang tenang. Kenapa tenang? Okey, sebab sejak Sensei kenal dia, Sensei nampak dia kalau ada apa-apa masalah pun dia akan hadapi dengan tenang lah. Sebab Cikgu Zu ni dia lama dia berkhidmat sebagai pengurusi kelab guru. Jadi Sensei pernah bekerja dengan dia. Kalau ada apa-apa dia akan relax je, akan hadapi dengan tenang lah. Itu saja. Baik, bersama saya sekarang ini merupakan Cikgu Luqman. Baik Cikgu, sebagai ketua kelab guru, apakah ucapan Cikgu untuk Cikgu Zulaina? Baiklah, terima kasih kepada wartawan ZC. Jadi sebelum saya bagi ucapan, izinkan saya membacakan serakat pantun untuk Cikgu Zulaina. Bak pasir di tepi pantai, disapu ombak setiap masa. Berehatlah cikgu dengan santai, segala tugas sudah selesai. Jadi saya sebagai wakil kelab guru dan staf mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Zulaina. Semoga Cikgu Zulaina dapat berehat bersama keluarga, dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Zulaina atas segala sumbangan yang diberikan di sekolah ni, terutamanya di bengkel-bengkel RBT. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu. Terima kasih. Okay. Baik, sekarang kita bersama dengan Cici Kamal, wakil daripada Zabah Channel. Alright, so sebagai wakil Zabah Channel, kami nak ucapkan selamat bersara Puan Zulaina. Semoga selepas bersara ni lebih bahagia, lebih sihat, dan boleh travel the world with your family. That's all. Baik Cikgu, Cikgu boleh tak share dengan kita orang apa kenangan manis Cikgu dengan Cikgu Zulaina? Okay, untuk Cikgu, personally memang terlalu banyaklah kenangan manis Cikgu dengan Cikgu Zu. Tak tahu nak cakap mana satu, tapi yang paling Cikgu ingat waktu tu Cikgu tengah down. Kebetulan waktu tu kita orang satu tim kelab guru. So Kak Zu adalah pengurusi dan saya adalah bendahari. So banyaklah bekerja bersama. Lagi waktu pula masa tu time PKP, dan kita orang banyak bergerak sekali. So ada satu hari Kak Zu bookingkan satu hotel untuk kami bercuti di PD. Tapi waktu tu Cikgu Zu dengan suami dia lah, dan saya dengan anak, dan all the expenses Kak Zu sponsor. Thank you Kak Zu. Baik, untuk cikgu-cikgu lain, boleh tak cikgu-cikgu gambarkan Cikgu Zulaina ni dalam satu perkataan? Okay, siapa nak mula? Okay, kalau Cikgu Zu ni, kalau saya nak gambarkan dia, baju dia cantik. Baju yang cantik dan sopan. Itulah, kalau Kak Zu je, baju yang cantik dan sopan. Okay, kalau saya, Kak Zu ni seorang yang pemurah, sentiasa berkongsi rezeki kepada kawan-kawan yang bermasalah. Alhamdulillah, sayang Kak Zu. Satu perkataan je kan, keibuan. Alright, terima kasih Cikgu. Sama. Okay, sekarang kita bersama dengan Cikgu Lisa. Okey Cikgu, apakah ucapan khas Cikgu Lisa untuk Cikgu Zu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Kak Zu, terlalu banyak kenangan Cikgu dengan dia sepanjang kami di PZ. Sepanjang mengenali Kak Zu seorang yang sangat perfect untuk saya. Seorang kakak dan kadang-kadang boleh jadi mak untuk Cikgu. Terima kasih Kak Zu sebab selalu ada di waktu jatuh dan bangun saya. Terima kasih selalu dengar cerita saya. Terima kasih untuk semuanya. Kak Zu tak lokek. Memang selalu berkongsi rezeki. Bukan setakat belanja makan, benda-benda lain pun Kak Zu selalu support. Terima kasih Kak Zu. Semoga ukhuwah kita sampai syurga, insyaAllah. Terima kasih untuk Kak Zu dan family. Semoga Kak Zu berbahagia di samping
family tersayang. Semoga juga kita ada rezeki untuk berjumpa lagi di lain masa. Itu saja. Saya sayang Kak Zul. Hai cikgu, selamat bersara. Terima kasih untuk 4 tahun perkenalan kita. Terima kasih untuk kata-kata semangat dan kata-kata positif. Cikgu selalu membantu kewangan saya. Saya mengharapkan lepas cikgu bersara, cikgu semakin enjoy dengan kehidupan cikgu dan happy-happy selalu. Jangan lupakan kami cikgu. Cikgu Zulaina, setiap perjalanan yang indah pasti ada noktanya. Hari ini bukan sekadar ucapan selamat tinggal, tetapi penghargaan buat segala pengorbanan, jasa yang telah dicurahkan. Walaupun Cikgu Zulaina akan berada dalam fasa baharu, jasa, kenangan dan inspirasi yang ditinggalkan akan terus hidup dalam hati kami. Selamat bersara Cikgu Zulaina. Terima kasih atas segalanya. Itu sahaja daripada kami. Jumpa lagi dalam episod seterusnya dalam rancangan Zack City Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.